Kalau saya koyakkan duit RM100 kepada 2, duit tersebut tak akan jadi 50-50. Tak, tuan-puan. Tetapi kalau saya patahkan emas 100 gram ini kepada 2, akan jadi 50 gram, 50 gram. Saya jual, saya akan dapat harga 50 gram. Tetapi kalau duit tersebut, tuan-puan, adakah macam tu? Tak, tuan-puan. Ini maksud apa? Bermaksud duit kertas kita, dia dikenakan di atas tersebut. Dia diberi jaminan kerajaan, tuan-puan. Kalau duit tersebut koyak, nilainya jatuh kosong. Tetapi kalau emas, tuan-puan, patahlah macam mana sekalipun, kemetlah macam mana sekalipun, ianya tetap emas, ianya tetap berharga. Tuan-puan jual dekat mana-mana, confirm akan ada orang nak beli. Sebab ianya adalah precious metal. Tetapi duit kertas, tuan-puan, tak. Duit kertas hanyalah kertas saja. Sebab di wujud, tuan-puan, memang daripada kertas. Nature dia adalah kertas saja. Saya tak perlu nak tunjuk banyak, tuan-puan boleh saja search Zimbabwe hyperinflation dan tuan-puan boleh baca selebihnya dekat situ. Jadi tuan-puan, itulah antara sebab mengapa emas ni, tuan-puan, jauh lebih bagus daripada wang fiat ataupun wang kertas. Jadi kalau tuan-puan ingin lebih ilmu emas dan juga ilmu kewangan, tuan-puan boleh follow saya.